Okay, cara korang nak grow account yang kecil dan korang boleh entry banyak kali dekat time frame yang lebih kecil, aku ada tips untuk korang yang very simple. Aku rasa siapa-siapa pun boleh buat. Hanya kau rajin ke tak rajin je nak buat. Mari sini aku tunjuk korang. Okay, mari sini. Kalau dekat sini kita tunjuk backtest lah. Kita tunjuk yang dah terjadi sebelum ni. Aku suka benda yang dah terjadi sebab aku nak tengok benda tu relevan ke tak aku nak buat. So kita ambil period separator. Kita ambil hari yang contohnya lah. Kita ambil yang dekat sini. Okay, ataupun dekat sini. Sinilah kita ambil Kalau kita ambil dekat sini, kau buka dekat M5. Ni sehari punya cerita. So kalau korang tengok dekat sini, simple je. Ni selalunya nak dekat malam dekat malam. So kalau korang entry dekat malam, korang boleh tengok ni dekat period separator, ni waktu daytime, ni waktu malam yang peak bila US session buka. Apa yang aku nak ajar korang adalah korang pergi cari je engulfing fail. Korang start malam, okay, dalam petang pukul 7 macam tu, korang dah cari setup untuk korang nak entry. Korang cari je engulfing fail yang ada dekat dalam chat korang dekat M5 ni. Contoh yang pertama kat sini, korang tengok. Dekat sini ada engulfing fail 1. Ini engulfing fail yang pertama. Lepas tu dekat sini korang tengok lagi, ada lagi engulfing fail yang kedua. Lepas tu korang tengok lagi, dekat sini ada lagi engulfing 3. Ni engulfing fail 4. So sebab setiap kali trend tu menurun, okay, sini ada lagi 5. Okay, just imagine korang dapat 1, 2, 3, 4, 5 kali EF sell. Let's say lah korang entry 0.01 dan setiap ni korang mungkin profit around 100 pip. So kat sini korang dah ada 10 USD. Ni aku kira kasar je lah, aku tak kira betul-betul pip dia. So kalau ada 5 entry, so korang kat sini korang dah dapat dalam kali 5, korang dapat dalam 50 USD. So kalau korang ada modal yang kecil, korang entry 0.01 dekat account standard, so sehari korang nak buat 50 USD tu senang saja. Korang ikut je apa yang EF ada dekat time frame lebih kecil dekat setiap hari, belah malam. Korang tengok dalam pukul 7, 6, 7 macam tu lah. Korang tengok selalunya waktu tu dia dah nak menunjukkan dekat mana dia nak pergi. Korang cari je engulfing fail apa yang keluar banyak waktu tu. So kalau kat sini during this time dia banyak keluar engulfing fail untuk sell. So korang follow je. Follow engulfing fail yang sell tu dekat time frame M5. Okay, so kalau korang suka setup macam ni, korang suka explanation aku, jangan risau geng, aku nak buat kelas untuk orang yang betul-betul nak belajar engulfing. Korang boleh pergi je PM admin aku sebab aku nak buat kelas untuk korang semua. Alright? Okay guys, bye.